Insurans tak ada. Insurans marine ni kalau kita nak beli pada US agak scam lah. Oh, scam? So, sampai barang kecil, sampai barang rosak. Betul. So macam mana pelanggan nak tahu? So kalau ada seorang pelanggan ni tak boleh lupa lah. Di Malaysia ke di Dekat US, kat US. Oh, kat US, okey. Dia punya psycho kan, ya Allah. harap dia tak menonton lah. Dia Muslim. Lepas tu memang dia sendiri bila tengok kat belakang tu memang dia ada kirigan lah. Ramai orang cakap US ni Islamofobia ada. Pernah ke tempuh Islamofobia ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Irfan dalam Ringgit Riam untuk podcast episod pertama kita pada hari ini. Sebagai seorang rakyat Malaysia yang pernah menetap di United States, kita selalunya akan ada macam barang-barang kita nak post ke Malaysia. Semestinya baju, barang-barang kita beli shopping untuk keluarga. Tapi bila kita shopping, usually kita akan ada rasa macam selamat ke barang kita nak kargo ni ke daripada US ke Malaysia. So, untuk tetamu kita hari ini, kita sangat berbesar hati untuk menjemput seorang rakyat Malaysia yang menetap di US, specifically di Delaware, iaitu saudara Wan Ahmad. Maaf saya. Saudara Wan Khalil Wan Ahmad. Maybe kita boleh start dengan kenalan siapa dia. Kita punya tetamu hari ini. Pertama kali saya ingin ucapkan selamat datang ke podcast Ringgit Riam. Siapa? A brief introduction about saudara Wan Khalil. Okay, Assalamualaikum. Saya nama Wan Khalil bin Wan Ahmad. Berasal daripada keluarga aku asal daripada Kelantan, lepas tu berpindah dan menetap di Selangor, Kajang, Selangor, Sungai Ramal. Lepas tu berpindah lagi dan menetap di US lah. So bermula dengan sebagai pelajar sarjana muda, lepas tu sambung master, lepas tu sambung lagi dan bekerja lah. Jelas cuba sedikit. Okay, so degree di USA, masters pun di USA juga. Degree di USA buat 4 tahun. Degree in Mechanical Engineering and Nuclear Engineering. Lepas tu sambung Master in Nuclear Engineering. Tengah sambung Master tu berfikir panjang. Lepas tu dapat PR, drop. Kita drop study dan kita waktu sambung Master tu dah 3 tahun tu, dalam masa yang kita berfikir lah kan, nak buat apa. Lepas tu dapat PR dalam masa sambung Master tu, kemudian teruslah drop study dan fokus Melbourne. Oh, okay. Tapi kita akan discuss, kita akan cerita pasal Melbourne. So daripada first time datang ke US sampai ke hari ni, berapa lama dah saudara pernah? Lebih kurang 18 tahun. So 18 tahun. Kalau anak pun dah SPM lah. Dah nak fly balik lah budak. Okay. Kurang. So dalam 18 tahun tu memang tak pernah balik Malaysia ke atau selalu balik Malaysia? Biasa balik lebih kurang lah dalam setahun sekali. Ataupun paling pun banyak pun 2 tahun sekali. Tapi kalau waktu free tu kadang balik lebih kerap. Lebih ada setahun sekali. Tapi memang waktu first time datang US tu memang terfikir nak stay di US ke ataupun itulah sebelum bergerak tu kata aku nak pergi US, nak dapat degree belajar nuklear, balik Malaysia. Untuk berkhidmat di Malaysia. Untuk berkhidmat di Malaysia. Tapi dipanjangkan cerita. So pernah buat OPT dekat MNA apa semua tu. Lepas tu kita nilai balik apa kita punya cadangan dan kita punya kehidupan ke depan tu. Lepas tu fikir balik, ni kena sambung master untuk buat sambung master yang PhD untuk dapat jadi lecturer. Lepas tu fikir-fikir balik, tak jadi dah. Last itulah. Itu masuk dalam bidang perniagaan. So bermaknanya degree dan master di universiti yang sama lah. Universiti sama, tapi master tu lah tak habis. Okay. Belum sempat grad lah. Masih tertangguh lah. Bila tertangguh. Okay. Kita start discuss kita pasal business yang saudara Wan Khalil buat di USA, iaitu saya fahamkan is company cargo, betul kan? Dalam industri term dia forwarding service. Forwarding service. Maksudnya kita terima barang orang, barang third party, dan juga kita forwardkan barang third party tu ke alamat lain, ke tempat lain. Sebab kalau barang kita sendiri dia tak panggil forwarding service, dia panggil transport ataupun tapi forwarding tu biasa kita terima barang dan kita hantar balik barang tu, kita forward balik. Macam forward email macam forward. Mesej berantai lah, forward macam tu lah. Okay. Kita terima kita bagi. Itu maknanya macam middleman, ambil barang. So okay, kita start dengan macam mana saudara Wan Khalil boleh dapat idea nak buat business ni actually. I mean macam mana permulaan business ni, dapat dari mana capitalnya,
Lepas tu pula siapa antara pelanggan yang mula-mula orang kali approach waktu start? Start business waktu tengah buat sarjana, waktu buat master's degree di USA. So memang registration company semua berlaku di US ke ataupun di Malaysia dahulu ke ataupun macam mana tu? Okay, idea asalnya dulu ni adalah daripada kawan lah, nama dia Taufik Husin. Kalau tengok Taufik Husin ni legend lah. Waktu zaman dia kat US tu hampir semua orang kenal dia. Orang tahu dia. Memang dia sebelum ni pun dia buat shipping lah. Dia ambil barang student dan dia hantar ke Malaysia. Lepas tu sebab time tu rapat dengan dia dekat Washington, saya dekat Penn State, Pennsylvania. Dalam 4 jam selalu jumpa dia. Lepas tu dia banyak projek-projek lain, so dia bagi saya untuk uruskan, dan bila kita uruskan, kita berkongsi, dapat untung kita bagi dekat dia. Tapi lama-lama tu, Tapi tu student jugalah. dia tak, dia student juga sebelum ni. Di Washington DC lah. Tak, dia student dekat CWRW, lepas tu dia intern OPT dekat Washington. Oh, okay. Tapi lepas tu dah lama-lama tu, dia kata tak apa Lalil, kau simpan je lah untung, kau buatlah buat sendiri je lah. So kita pun ambil dan kita besarkan dia lagi. Oh, Sebelum tu memang bagilah, bila dapat untung kita bagi komersial, untung bagi komersial Faham, dia lah. boleh. Bermakna Yang ni bukan case buat lagi business member ke apalah. So memang dia kata korang je lah. Dia pun banyak lagi bisnes juta-juta dia. Betul, bermakna apa nama Mailboy Mailboy ni company Taufik lah mula-mula. Ya, betul. Kami Taufik cuma dapat nama Mailboy tu memang kita orang brainstorm sendiri. Lepas tu kita orang buat logo sendiri. Kita orang waktu tu memang bersama je untuk kita brainstorm semua. Lepas tu bila dah run lama sikit tu, dia pun sibuk dan dia pun balik Malaysia dan dia minta uruskan lah fully. So biasalah bisnes setengah orang dia tak nak mengaku ni idea orang lain ataupun ada partner. Setengah orang dia nak kata ni semua aku punya kerja ni semua kan. So kita takut lah. Biasanya banyak bisnes pun memang kita akan tiru orang lain. Sama ada kita perbaiki ataupun kita just tiru biji untuk survival kita lah. Betul. Saya suka point Saudara Khalil mengenai first kita bagi kredit kepada orang yang punya idea. Yang kedua, semestinya kita improvise idea orang. So to make it better. So okay, bermakna apa cabaran awal waktu penumbuhan Mailboy ni the first few years tu, apa yang macam struggle? Cabaran paling awal adalah antaranya adalah modal lah. Sebab kita tak ada modal. Kita tak ada modal besar kan. Dan macam mana kita nak hire orang, nak hire warehouse, nak hire semua tu, macam mana kita nak run ni dengan duit yang sedikit. So basically kami mulakan bisnes tu, ambil daripada Taufik lah. Okay. So bersama dengan Taufik, dia dah ada connection semua tu, itu dah dimudahkan lah. So dia dah ada connection semua, dia dah set up, tinggal kita mantapkan lagi, besarkan lagi, luaskan lagi. Tapi memang dekat site dia ada modal sikit untuk orang, tapi untuk site lain memang tolong run je lah mula-mula tu. Run je dia punya bisnes model yang sama. So kita teruskan je lah. So bermakna Mailboy tu di launch ke pada tahun berapa? 2011? Officially secara rasmi 2012. Waktu tu bersama dengan dia. Tapi sebelum tu dia ada company buat shipping juga, cuma nama lain, Chama Shipping. So kalau siapa yang grab sebelum 2011, sebelum 2012, so sehingga 2011 dan ke belakang tu, dia akan guna syarikat Chama lah, Chama Shipping. Tapi itu syarikat dia. Lepas tu bila kami bergabung, kami tubuhkan syarikat baru nama Mailboy. A bit trivia lah, saya grad 2012 degree, saya pernah guna Mailboy. So saya tahulah siapa orang Khalil ni. Kenal lah. Kenal. Tapi masa tu saya di Nebraska. Saya tak ingat. Saya rasa masa tu saya shipping ke tempat Delaware ke apa. Saya tak ingat lah macam mana. Waktu tu dekat Pennsylvania lagi. 2020 baru pindah ke Delaware. Okay. Faham. So setelah 2011 kita start Mailboy. So sekarang 2025. So after 14 years. Okay. How big the operations? Like how frequent the demand the cargo tu daripada US ke Malaysia ke US ada? Malaysia ke US ada tapi tak banyak. Yang tu kebanyakannya bila ada permintaan kami akan buat hantaran. So tapi tak banyaklah berbanding daripada US ke Malaysia. Yang paling banyak sekarang US ke Malaysia lah. Okay, kalau US ke Malaysia how frequent? Setiap 2 minggu kami ada trip je korang. Setiap 2 minggu? 2 minggu kita akan hantar satu shipment. Yang tu untuk air cargo.
Lepas tu kalau untuk shipment guna kontainer ataupun sea cargo, yang tu setiap 2 bulan. Memang kita akan ada hantar lah setiap 2 bulan. Oh, maknanya kita ada 2 type of cargo lah. Satu air cargo, satu lagi container Kontainer, cargo. betul. So air cargo ni berapa? Dia punya berapa lama proses? Air cargo delivery dia lebih kurang 4 ke 7. Untuk air freight lah kita panggil. Untuk air freight ni ataupun air cargo ni, air freight ni pengantarannya sekitar 7 ke 14 hari selepas trip bergerak. Kalau untuk kontainer, yang tu lebih kurang 2 ke 3 bulan selepas trip bergerak. Tapi kadang-kadang sampai awal, kadang sampai lambat. Dia ikut nasib. Ikut nasib. Kapal tu pergi mana, transit time, delay time, dan banyak lagi lah. Oh, bermakna setiap kapal ada transit yang berbeza? Ada transit yang berbeza. So usually dia punya route adalah daripada US turun ke Brazil, pergi ke Europe. Tak. Oh, tak ada? Selalunya dia akan skip, dia akan lalu terusan Suez, tu dia terus turun ke Port Klang. Okay, faham. Dia tengok syarikat mana. Dan yang menariknya, sebab dari segi logistiknya, pelabuhan ni dia operate at 90% capacity, 90 to 95, kadang almost 100% capacity. Sebab dia nak menjimatkan kos lah. Jadi bila berlaku sesuatu peristiwa, memang akan delay banyak. Okay, faham. So bermakna so sepanjang 14 tahun ni, ada ke macam peristiwa yang kargo tu tak bergerak, macam COVID ke? Ada. Banyak like macam peperangan ke? Banyak COVID, perang. Yang paling menarik sewaktu Maryland Bridge kena langgar dengan kapal tu, bridge tu jatuh kan, jambatan tu jatuh kan, itu memang delay banyak, delay 2 bulan rasanya. Main bridge yang di US kan? US. Baltimore, betul. Di Baltimore. Jambatan Baltimore 2023 lebih kurang. 2023, betul. So, dia memang impact. Domestik pun akan impact international punya cargo tu. Tak, sebab dekat situ ada Port of Baltimore. Port of Baltimore dia hantar dia punya kontainer pergi ke port lain untuk dihantar transshipment. Panggil transshipment. Jadi bila kontainer tu kita hantar ke Baltimore, dia nak keluar tak boleh sebab jambatan tu jatuh. Jadi dia nak keluarkan kontainer daripada Baltimore, nak hantar ke pelabuhan lain. Pelabuhan lain operate at 90% capacity. So macam mana dia nak terima daripada Maryland ni? So itu satu. Dia satu lagi nak hantar pergi ke pelabuhan lain nak proses keluar. Lepas tu dengan kapal semua memang delay dalam 2 bulan lebih kurang. So memang semua benda delay after once it happens. Tapi okay. So sepanjang Saudara Khalil uruskan Melboy ni, agak-agak barang apa yang paling banyak orang kirim? Like macam mostly student di USA. I mean ada juga yang bekerja di USA. So barang apa yang mostly? Boleh ke tahu? Barang orang kirim banyak. Kita boleh tahu ke orang kirim apa dalam kotak tu? Memang kita tahu orang kirim apa dalam kotak tu. Orang kena declare? Orang kena declare. Satu lagi kita buka kotak tu. Memang kotak tu akan dibuka oleh... Dia depend. Kalau pelajar yang kita tengok kan, saya sendiri pergi pick up, kita tengok pelajar tu macam mana kan. Ada setengah kawasan memang kita kena buka sebab kita tak tahu pelajar ni betul ke tak. Sebab ada setengah kawasan, contohnya bila kita masuk bilik dia kan, dia nak pick up tu, ni buat weed ni, kita pun tahu. So kita buka, lepas kita pick up, kita buka, kita tengok dulu betul ke tak barang dalam tu. So, kalau barang tu clean, kita hantar. Tapi kalau biasanya kalau budak-budak jenis budak-budak baik yang tak ada isu, budak-budak student mostly student overseas mostly baik lah kan. Kebanyakannya lah. Tapi kita berhati-hati lah. So mostly apa yang kirim? Like student lain apa yang dia kirim? Biasa kalau pelajar bila orang balik ada orang bawa balik baju sejuk, buku, dia punya kadang-kadang ada setengah tu bawa balik pinggan mangkuk dia yang dia dah guna apa semua. Ada juga yang bawa balik kenangan-kenangan dia. Ini sejadah lah apalah. Kadang benda tu boleh je beli kat Malaysia, tapi macam ni aku pakai kat US ni. So dia bawa balik, kita pun hormat je lah. Dia nak kita bawa balik. Tapi ada yang almari Walmart. Kalau nak tahu Walmart tu dia lebih kurang macam Maiden lah lebih kurang. So dia beli dekat Walmart, dia pakai, dah rosak-rosak sikit pun dia nak bawa balik juga. Kita okey tak apa. Ada juga almari. Sebaik orang tak satu kita tak hantar asal bayar kita hantar je. Tak salah. Jangan hantar benda-benda pelik. Pelik tu macam apa? Like macam pelik. Ada setengah universiti kan, kalau macam tahu contohnya macam Colorado diorang boleh hisap ganja lah secara dibenarkan. New York pun dibenarkan lah. Ada bila masuk dalam bilik tu kadang memang bau lah. Ada nampak bong, saya nampak punya peralatan-peralatan dia tu. Jadi macam tu biasa kita akan check lah. Pastikan tak ada benda pelik masuk kotak. Bermakna Melboy
Okay, saya tahu US ada 50 negeri. So Melbourne memang akan pergi setiap negeri to pick up the kotak. Biasanya saya sendiri akan pergi ke rumah-rumah pelajar bila waktu diorang grad tu untuk pick up kotak lah. Untuk ambil. Yang tu lebih sama kita Semua tahu. negeri cover. Hampir semua negeri kecuali negeri yang tak ada pelajar. Contohnya macam Idaho, Alaska tu dah keluar daripada dia punya benua tu. Alaska dan juga Hawaii yang tu keluar. Dan tu macam negeri lain yang tak ada pelajar macam Nevada, yang tu tak ada universiti sangat kat situ. So kalau universiti yang ada, memang kita ada tu biasa kita dah pergi lah. So sekarang hampir rasa dah 40 negeri kot semua. 40 negeri rasa lebih kurang lah. Menarik. Kalau orang minta memang kita pergi lah. Tapi benar ada additional cost lah kalau nak pergi. Betul, ada charge pick up semua. So mostly akan memang drive lori tu daripada Delaware pergi ke ni lah. Betul, daripada Delaware drive sampailah ke Pusing satu US tu. So daripada hujung ke hujung, kalau kita tak tidur dalam 48 jam. Lebih kurang 36 jam non-stop. 36 jam. Kalau tidur dah menjadi 3 hari lah. 36 jam tu bersamaan kalau kita drive daripada Kuala Lumpur sampai ke Thailand tu. Ke Bangkok sampai ke Bangkok lagi. Bangkok lagi lah. Bermakna itu lah. Bangkok kau tak silap 12 jam 17 je. Maybe lebih ada Bangkok kot. So itu bermakna persamaan dia seorang kali drive untuk pick up kotak tu daripada Delaware ke Colorado ke apa ni. Okay, menarik. Bermakna so sepanjang 14 tahun ni bila buka-buka kotak, ada ke jumpa benda-benda macam rare ataupun benda pelik yang macam tadi saudara cakap weed kan? Tak pernah lagi ada jumpa weed, pernah lah weed yang betul-betul ganja tak pernah. Tapi ada yang cuba nak bawa masuk lilin ganja. So lilin tu bau ganja. Dia macam yang saya tahu candle. Macam weed cookies Kau macam cookies tu kan macam dia sebab kalau bila kita tanya dia kata saja nak try. Tapi dia tak tahu sebenarnya bau weed tu busuk tu sebenarnya. Ambil kentut orang tu kan, lagi busuk daripada kentut. Memang busuk. Sedang benda tu dia kuat, dia melekat. Sebab itulah kalau orang tu nak cuba kan, bila kita buka je bila kotak tu sampai pun kita dah tahu dah. Kita dah boleh tahu dah dalam tu weed. Memang confirm on the spot budak tu, student tu. Yang tu bukan student, yang tu dia cuba beli barang daripada Malaysia, nak hantar punya kami, nak hantar ke Malaysia. Dekat Malaysia lah waktu tu. Dekat Malaysia lah. Tapi biasanya sebab tu kalau pick up orang student, biasanya bila kita pergi rumah dia tu memang kita dapat bau lah. Dia ada bawa ke tak. Tak perlu anjing pun memang. Cuma saya macam tertanya-tanya lah. Kalau contoh kalau dia terlepas, dia kirim ke Malaysia, adakah custom Malaysia tak boleh detect benda tu? Kenapa kita kenapa Melbourne kena check benda tu sedangkan kita ada custom waktu? Sebab kalau shipment tu dah sampai kat Malaysia, yang bertanggungjawab adalah kami lah. So, kami akan kena. Faham. Jadi sebab tu kita bertanggungjawab. Kita akan check dulu start shipment, start package tu, pastikan semua tu dibenarkan dan barulah kita hantar ke Malaysia. So contoh antara barang yang tak dibenarkan macam tembakau, alkohol dan juga barang-barang tu lah, macam dadah, ganja, senjata api dan lain-lain. So kalau ada siapa yang cuba tu, bila kita buka kotak, kita nampak barang apa dan kita akan bagi tahu dekat pelanggan lah. So sama ada dia bagi shipping label, kita pulangkan balik kepada seller kalau seller sanggup, ataupun kita lupus lah. Tapi memang ada ke orang beli guns ke kat Malaysia? Setakat ni tak ada. Ada yang tanya dan kami bagi tutur lah, jangan beli. Kalau beli, ada orang tanya? Ada yang orang Malaysia tanya? Ada yang Malaysia tanya. Ada juga yang tanya dan cuba-cuba kata saya ada lesen. Lesen kat Malaysia ke? Lesen kat Malaysia. So kalau nak import kan, nak export kan, kami boleh export kan. Cuma boleh export senjata api. Cuma prosesnya panjang dan sekarang ada band semula. Yelah, sebab melibatkan banyak documentation lah, especially when it comes to custom kan. Tapi so memang Melbourne ni tak pernah kena saman oleh custom lah so far. I mean tak pernah lagi lah. Everything clean lah, everything clean. Biasanya memang kita akan check lah. Pastikan benda tu selamat, tak ada isu. Tapi selalu berurusan dengan custom orang yang macam officer yang sama ke ataupun dia akan sentiasa bertukar-tukar? Selalu kita akan bagi dekat ejen dan ejen tu akan uruskan lah custom. Sebab kami tak ada kat Malaysia, Melbourne di US. So kita akan bagi dekat ejen dan ejen tu akan buatlah urusan custom semua, selesaikan. Kita bagi dokumen yang lengkap dan dia orang boleh selesaikan lah. Bermakna senang. Ejen tu kat Malaysia lah. Kat Malaysia. So kalau nak buat semua nak buat sini susah lah. So So tadi kita lupa nak tanya, actually
berapa ramai, how big the company? Berapa staff kat Malaysia, berapa staff kat US? Dekat Malaysia lebih kurang dalam 12, dekat US ada dalam 3 orang. 4 lah, So, 4 dekat kat US. Malaysia, kat US 4, Kat US 4, dekat Malaysia dalam 12. so total dalam 16 lah, 16 orang. So, okay. Itu kita cerita barang yang haram lah orang nak kirim daripada US ke Malaysia. So, bila sampai Malaysia, macam mana mailboy make sure that barang-barang tu actually in a good conditions? Sebab dengan kargo kan, dengan ombak semua, kadang-kadang mesti ada barang yang rosak barang. So actually barang yang dikirim tu mesti ada insurans ke tak ada insurans actually? Ini soalan yang menarik. Sebab biasa bila orang tanya, background sebelum ni belajar apa? Belajar kejuruteraan. So kata, sekarang tak pakai lah buat bisnes. Sebenarnya bila kita belajar tu untuk ilmu kan, kita belajar untuk ilmu, kita boleh aplikasikan apa yang kita belajar dengan apa yang kita bekerja. Contohnya macam waktu belajar, saya ada minor dalam engineering mechanics. So dalam tu dia bagi tahu, bila belajar masuk kelas tu, dia bagi tahu macam mana barang ni akan rosak, weak point barang ni kat mana, macam mana nak pastikan sesuatu barang yang kita buat engineering buat tu, benda tu tahan lama. Jadi kita gunakanlah ilmu tu. Bila kita nak bungkus tu, kita pastikan bungkusan tu stabil, bungkusan tu okey. Dan juga kalau belajar US ni, kita kena, walaupun kita major dalam sesuatu pengkhususan dalam sesuatu bidang, contohnya mechanical dan juga nuklear, tapi dalam masa tu kita kena ambil juga bidang yang lain. Betul. Dan saya ambil bidang kelas industrial. So dalam tu bagi itu kita belajar juga, dan kita gunakan pengalaman tu. Kita tahu okey barang ni kaca. So macam mana kita nak bungkus bagi dia selamat. Di mana yang kemungkinan akan rosak. Sama juga seperti juga kalau macam contoh bila kita terima barang yang odd shape ataupun bentuk yang Pelik-pelik tak masuk dalam kotak. So macam ni kita nak letak benda tu atas pallet, ataupun macam ni kita nak buat threadkan dia, macam ni kita nak ikat dia supaya benda tu tak rosak. Macam nak maximiskan space, at the same time nak make sure dia okay semua. Betul. Macam tu, macam pasu ke ada? Pasu ada juga hantar. Pasu tak, tapi pasu senang sebab pasu kita boleh letak pinat. Dah selamat. Tapi contohnya kalau macam hantar enjin seketul, so nak tarik nak semua tu kereta. So macam mana enjin motor kan. So macam ni kita nak ikat, macam ni kita nak buka semua tu. So tu. Tapi memang pernah ke rosak so far? Tak ada benda yang sempurna. Barang memang rosak, tapi kadar rosak tu sangat sikit lah. Kita kurangkan. So macam less than 1% lah. Kurang lagi 0.01 macam tu. Okay, kita orang keep track lah. Dan 0.1 is actually is good number. Bergantung dengan berbanding barang rosak berbanding dengan package yang dihantar lah. Tapi yang ni rosak, tu berderai lah. Kalau rosak gemik-gemik sikit tu, kita orang tak keep track lah. Okay. Sebab ada je kadang macam contohnya kita hantar kotak kan, kadang kotak tu terkemik sikit yang tu tak, tapi barang dalam tu selamat lah. Faham. So tapi kalau rosak ada insurans lah cover? Insurans tak ada. Insurans marine ni kalau kita nak beli pada US agak scam lah. Scam? Kita bayar, dia terima duit. Okay. Kita hantar dokumen, dia terima. Bila kita claim, dia tolak. So nak dapat claim tu sangat susah. So daripada kami habiskan duit bayar premium kat insurans, lebih baik duit tu kami simpan, kumpulkan, kalau rosak kita reimburse. Lagi jimat. Betul juga. Sebab kalau siapa yang belajar, ni pun saya ilmu tak, siapa yang belajar actuaries, dia tahu probability. Saya belajar. Betul. So kalau kita cukup volume, kita kumpulkan sendiri, cukup untuk cover. Dengan syarat handling kita okey lah. Okey. Betul. Kalau handling kita buruk, kita beli insurans untuk cover kerosakan. Minimiskan risk of the handling. Betul. Kita cover on the cost lah. Betul. Menarik. Okay. So, okay. Bila kita cerita pasal shipping company lah, bukan mailboy kat US lah. Okay, kita ada shipping few company juga daripada US ke Malaysia, kat US, kat Europe pun ada, semua ada. Apa yang membezakan mailboy dengan syarikat shipping yang lain? Like macam idea, inspirasi ke ataupun operational wise ke, apa yang membezakan ni? Di mailboy kami tekankan kami punya servis. So apabila pelanggan minta sesuatu, kita cuba untuk tunaikan. Contohnya pelanggan minta kita bungkus, kita bungkus. Kalau pelanggan minta kita buat macam ni, kita buat macam ni. Pelanggan minta kita pick up, kita pick up. So remember kami punya tujuan adalah kita nak memudahkan pelanggan yang berada di Malaysia untuk beli barang dari US dan hantar balik ke Malaysia. Jadi tujuan kita nak memudahkan, kita ambil barang diorang tu bukan sekadar kita nak untung lah. Betul. Macam contoh boleh je kalau kita hantar, nak mudah kita ambil, masuk dalam kotak, terus hantar. Tapi tak, kami ambil barang, kami buka, kami check, kami bungkus, baru kami hantar ke Malaysia.
Dan satu lagi kita punya sistem, sebab sistem Melbourne dah develop daripada 2018. Sekarang kami dapat track setiap package yang masuk, yang sampai daripada courier, lori dia buat turun, kita boleh track sampailah kita hantar keluar. Dan sampai dekat warehouse Malaysia pun, kat gudang Malaysia pun kita ada CCTV untuk kita track barang tu pergi mana apa semua. Baik. So kita dapat sampai ke tahap tu lah kita boleh keep track. Dan biasanya kalau macam Melbourne, bila pelanggan tanya barang kat mana, kita boleh bagi tahu lah pelanggan kat sini transshipment ke, tengah delay ke apa ke. Kalau setengah orang kadang-kadang dia tak tahu, dia macam mungkin minggu depan kot dapat. Lepas tu bila minggu depan tak dapat, minggu depan lagi kot. Bermakna tracking system tu develop sendiri ke macam mana? Tracking system tu kami develop sendiri, dan juga contoh macam airline bagi tracking ataupun company dapat tracking pada kontainer semua tu, kita boleh check lah, boleh tengok. Tapi yang penting yang membezakan macam mana barang tu sampai, kita boleh keep track bila dibungkus, bila diproses, macam ni semua tu lah, semua ada record. Ada by stages lah semua ada. Dia benda ni penting kalau siapa yang nak beli barang daripada Malaysia. Bila beli kan, kita kadang macam kita beli Shopee kan, so sampai barang kecil dan memang barang rosak. So macam mana pelanggan nak tahu? So kami buat sistem, kami boleh detect. So contohnya bila barang sampai rosak dekat Mailboy, kita hantar ke Malaysia. Kalau contoh bila barang sampai rosak sampai ke Melbourne, kita maklumkan pelanggan dah boleh terus hantar balik ke seller. So pelanggan tak rugilah. Betul. Kalau tak, pelanggan rugi satu, dia kena bayar duit barang, lepas tu kena bayar balik shipping kat Malaysia, sampai kat Malaysia buka-buka barang rosak. So lepas tu orang yang tukang hantar kata, kita tak buka kotak. Tapi kami buka kotak, kami check lah barang, tengok. Faham. Kalau rosak, kita terus boleh hantar balik dan dapat refund lah. So pelanggan tu boleh beli barang baru dan hantar. So itu pentingnya sistem tracking supaya kurangkan kerugian risiko, betul, customer tu. Okay, 14 tahun bila kita deal dengan customer. 14 tahun betul lah. 14 tu. Semestinya banyak kerenah drama kita deal dengan customer. Betul. Saudara, apa antara drama-drama customer yang saudara Wan Khalil masih ingat lagi? I mean like, ada dengan di Malaysia-nya, dengan di US-nya, pastinya ada. Ada seorang pelanggan ni tak boleh lupa lah. Di Malaysia ke di kat US? Oh, kat US, okay. Dia punya psycho kan, ya Allah. Cerewet. Dapat je phone call. Kalau dia call, aduh, takut. Tak angkat lah. Dia punya psycho dia. Dia ada seorang ni, dia perempuan. Okay, lepas tu dia call, dia kata nak hantar barang. Okay, boleh lah hantar barang. Kita jawab call lah. Lepas tu tiba-tiba elok je nak drop call, dia pergi cerita pula, oh sebenarnya saya kena kongkong dengan suami, saya PR. Lepas tu dia kata, oh tapi suami saya pegang kat PR saya tak nak buat apa. Lepas tu dia kata kadang-kadang dia punya parent mertua dia pukul dia. Lepas tu dia kata mertua dia tak percaya dekat dia, mertua kata dia curi, mertua dia kata dia curi duit suami. So macam kau nak meluah perasaan ke apa sebenarnya ni? Cerita panjang kat lah, dekat dalam kita nak letak je, dia nak cerita lagi. Kita tak nak lah jadi kurang ajar macam pap letak kan. Dia cerita panjang, tapi yang rasa selamat sikit sebab sebelah ada isteri lah. So tengah drive waktu tu. So tak adalah tengok benda lah suami aku rayut lama-lama. Tapi dah sekali dia hantar juga barang. Dia hantar barang, tapi banyak drama dia. Mula dia kata kad PR dia dekat suami dia. So dia tak bebas, dia tak boleh pergi mana-mana. Duit dia tak ada, duit dia suami dia pegang. Lepas tu mak mertua dia pegang. Panjang lah cerita dia. Last sekali dia dah cerita banyak, macam contoh dia kata kad PR dekat suami dia, dia tak boleh lari, tapi dia kena macam dia kena bully, dia kena dera dengan suami dia. Dia kata tak apalah, kalau kau tak ada PR, kau lari pergi polis, kau minta dekat polis untuk dapat kad PR. Faham. Dapat balik. US ni sistem polis dia kukuh. Okay, itu pelanggan. Kalau tapi dia tak habis lagi. Oh, tak habis lagi. Banyak lagi. Okay. Lepas tu dia nak tumpang tidur. Dia nak tumpang tidur. Bila tumpang tidur Lebih kata kau bukan masalah suami ke? Kau tumpang tidur seorang lah. Itu tak boleh nak tumpang tidur dua orang dengan suami pula. Tu panjang lah dia punya cerita dia, drama dia. Lepas tu bila sampai dekat warehouse, macam dia nak drop barang dekat gudang. Macam aku tak boleh ada ni, aku malah nak layan. Hantar staff pergi. Staff yang terima barang dia lah. Bila staff terima barang, dia cuba cakap Melayu dengan staff tu. Staff tu bukan Melayu. Oh, okay. Staff tu macam I don't know. Lepas tu sama lah. Dia kata suami dia dera dia. Lepas tu selalu kata nak aku call polis. Tak, jangan call polis. Suami dia kena pula. Tapi suami dia kat situ. Suami dia kat situ. Dia cerita tu macam dia borak kan. Umpama suami dia tak dengar. Tapi dia kata lah, oh dia kena tu apa semua. Macam benda lah. Dia memang psycho lah. So last sekali
Dia main Dan sekali bila dia drop barang, kita check lah barang dia, barang apa dia hantar. dia cerita macam ni tau. which is normal lah barang Dia ni. cerita, aku tak ada duit. Duit aku suami semua pegang. Lepas tu cakap, dia kata dia ada adik. Tapi adik dia, macam mana lah bergaduh dengan mak lah, apalah. Dia masalah keluarga. So dia tak boleh minta keluarga dia dekat Malaysia. Dia tak boleh minta tolong keluarga Malaysia. Lepas tu bila hantar barang, borak-borak. Oh ni barang untuk adik. Ni barang untuk abang. Macam kau kata kau gaduh. Tapi kau hantar barang. Lepas tu barang-barang yang nak hantar tu macam Bukan murah. barang-barang baru. So macam, kita kata tak ada duit tadi. Habis siapa yang beli kan? Kita pun macam, dia ni memang nak scam. Memang psycho lah. Tapi semestinya dia bukan scam lah. Dia bukan scam. Dia cuba untuk dapat macam free shipping, dia nak dapat tidur rumah free. Oh, okay, faham. So dia gunakan kasihat bagi dia cuba opsian lah, itulah. supaya dia dapat all this free Dia cuba lah, tapi kita orang macam tak lah. firm lah. Memang dia psycho kan. Kalau elok, kalau kawan kita elok lah, kita pun tahu kan, kalau kawan jenis psycho minta tolong, kita macam tak nak aku. Kalau kawan yang biasa-biasa, walaupun tak nak cakap, dia pun minta tolong, minta tumpang rumah, bagi je. So, kita risau pula, kita bagi tumpang, sekejap lagi kan benda lain tak jadi. So, tu lah cakap tak dia. Menarik. Harapnya dia masih kat US lah. Tak tahu lah dia kat mana. happy. Harap dia tak menonton lah. Okay, itu cerita pasal pelanggan. Sekarang kita cerita pasal custom lah. Custom Malaysia atau US, ada ke melibatkan custom kat US? Ada, Custom. dua-dua. Sebab bila kita nak export tu ada custom US, bila kita nak import dekat Malaysia ada custom Malaysia lah. So antara US dengan Malaysia, custom mana yang lebih susah nak handle, custom mana yang lagi ketat, custom mana yang senang untuk kita berurusan? I mean system wise dia online ke ataupun semua paper lagi sekarang? Macam mana proses? Rasanya lebih kurang lah. Dia ada kelebihan dan kekurangan. Macam custom US ni, contohnya kalau dia kata dia nak buka shipment kita, dia akan taburkan je shipment kita. On the spot? Kalau dia kata Dia buka ship? tak ada, dia tak on the spot. Kita tak boleh access kita punya barang tu. Dia akan buka dan dia buat hal dia lah. Kalau waktu dia buka tu ada barang hilang ke, ada barang rosak ke, memang kita kena tanggung lah. Bermakna dia lantak, bukan dia yang bayar. Bukan dia yang bayar. Tapi Company kalau shipping tu kan shipping. Tapi kalau custom Malaysia, bila dia nak buka shipment kita, ada ejen tunggu tepi. Dia akan bagi orang kita tunggu tepi, dia buka kontainer. So barang tak hilang lah. Barang selamat, dan tak adalah dia campak-campak barang sebab ada orang kita. So dengan kata mudahnya, Malaysia ni dia lebih teratur lah. Sebab dia tunggu ejen punya shipping company sebelum dia buka balik. Barang lebih sama. Biasanya kalau custom Malaysia nak buka tu, kita tak risau barang hilang. Tapi kalau custom US kata dia nak buka, kita akan risau barang hilang lah. Memang macam tu lah. Bermakna sebelum buka, both country akan call dulu owner of the box. Custom memang dia akan contact owner lah untuk buka. Kalau custom Malaysia, kalau custom US dia notify. Dia bukannya minta kita hantar wakil ke apa, tak. Dia just bagi tahu, okay, kita orang nak buka kontainer kau. Lepas tu kita tunggu. Tapi dia akan before ke after? Sebelum. Dia akan bagi tahu awal. Sebab kita boleh track kontainer tu. Kita tahulah kontainer tu tak masuk kapal yang sepatutnya masuk. Automatik kita tahulah benda tu akan dicek oleh custom lah. Okay. Tapi itu jarang berlaku lah. So dalam 14 tahun ni, ada ke kotak kena buka so far? Memang kena buka lah. Memang selalu buka. So tapi tu lah, bila custom US dia jarang buka. Custom biasanya dia guna scanner. Dia scan je. Scan macam dia buka airport. Buka tu pun dia buka atas dasar random check untuk anti-terrorism. Okay, anti-terroris lah, betul lah. Kalau Malaysia memang selalu lagi. Bermakna Malaysia memang prosedur dia buka. Compare Malaysia dengan US, Malaysia lebih kerap buka. Malaysia lebih cepat buka shipment dengan US. Tetapi bila dia buka, dia akan panggil agent shipping company tu. Sebab Malaysia import. Betul. Barang masuk negara. So lebih kalau US macam export. US dia nak pastikan tak ada senjata dalam shipment tu. Tapi tadi saudara wakil tu ada sebut daripada Malaysia ke US pun ada juga. Ada juga. Shipping. Tapi mana bila import ke US, prosedur tu sama juga. So bila kita bawa dari Malaysia, kita hantar ke US, custom Malaysia dia sekadar check, dia lepaskan je. Bila nak masuk dekat US tu, dia orang check lah, dia orang tengok barang apa yang masuk. Okay. Sebab dia nak pastikan tak ada barang-barang yang pelik masuk ke negara lah. Kalau kita bahasa mudahnya, dalam 10 kotak, berapa kotak akan disiap? Satu. Macam
dalam 10 kotak yang dia hantar, berapa kotak yang akan dicek? Kalau dalam 100 kotak lah. Contoh dia cek 100 kotak. Tu tak pasti. Tak pasti lah. Probability dia macam random Sebab lah. yang tu macam kat US pun dia check belakang kita tak tahu. Oh, okay. Macam dekat Malaysia pun dia check depan ejen, so ejen tu lah yang uruskan. Faham. Macam saya kurang arif. Okay, kita dah cerita pasal customer. Kita dah cerita pasal custom, antara custom Malaysia dengan custom US. So maybe lah kita conclude kita punya discussion pasal Mailboy ni. Company sepanjang 14 tahun beroperasi kan. So Mailboy kan buka kotak kan. Maybe antara senarai barang-barang pelik yang Mailboy ingat dan akan sentiasa tak boleh lupa. Apa benda yang orang hantar? Tadi saudara kali cerita pasal lilin duit tu kan. Selain tu apa dia? Selain tu ada satu pelanggan ni dia minta kami belikan barang. Oh, menarik. So bila dia minta kami beli barang tu, Pelanggan tu kat Malaysia lah. pelanggan Malaysia, Okay. dia bagi link untuk kami belikan barang. Jadi kita klik, tak tip. Salah tap kot, tutup. Klik balik link dia bagi, tak tip. Betul ke ni? Tengok harga ke main mahal. Macam kat Malaysia tak ada duct tape ke? Kita pun confused. Macam kenapa dia nak beli? Lepas tu bila tanya balik, saya nak beli duct tape. Kita pun tak apalah, beli je lah. So duct tape dia bawa. Tapi bila kita tengok balik, rupanya duct tape tu special lah duct tape. Dia bukan duct tape yang kita beli biasa kat kedai Eco lah. Okay. Hanya di US lah kot ada duct tape. Adalah dia punya spesifikasi yang dia nak. Ada juga bila kita orang terima barang tu, kenapa dia beli aircon? Dan dia beli window aircon. Window aircon tu sangat tak efficient dekat US. Dan dia beli pada US, bawa balik Malaysia. Kita macam, kenapa beli aircon Boleh masukkan gambar window aircon kat dalam video ni kot. Window aircon tu macam dia window tu dia letak yang window, tingkap dia buka, dia tu letak aircon, lepas tu dia tutup tingkap tu kan. Benda tu tak efficient. Dan bunyi dia bising. Memang kurang efficient berbanding dengan centralized. Oh, centralized aircon. Kita orang pelik. Lepas tu bila kita orang tengok balik, rupanya window aircon tu dia khas untuk bilik yang tak ada tingkap. Macam mana window aircon tu? So window aircon tu dia khas untuk bilik yang simpan bahan mudah terbakar. Contohnya kalau kita simpan petrol ke apa dekat bilik tu, kita boleh pasang aircon tu sebab barang elektronik semua dia dah enclose. So takkan ada percikan api. Sebab kalau macam aircon biasa ada kipas kan. Benar. Kipas tu kalau bila kita nak start first starter tu, bila nak mula berpusing tu, kadang-kadang dia akan hasilkan percikan api sikit. Faham. Tapi window aircon tu selamat. Tak ada percikan api, tak ada apa. So boleh kita letak Selamat untuk variable. contohnya kita letak propane dalam tu pun, kita on aircon tu dia tak meletup. Faham. So conclusionnya adalah kita kena faham customer punya sebab apa dia beli sesuatu barang. Betul. Bukan kita terus macam judge sebab apa dia beli barang. Tapi apa barang yang tak ada kat Malaysia yang orang selalu beli kat US, dan apa barang yang tak ada kat US orang selalu beli dari Malaysia? Pada Malaysia ke US, banyaknya orang hantar barang untuk dijual lah. Ataupun dia hantar barang-barang personal nak pindah ke US dan sebagainya. Itu. Tapi kalau macam pada Malaysia pergi ke US, biasanya barang-barang yang biasanya tak ada tu, barang industri lah. Orang industri yang susah nak dapat dekat Malaysia, dia akan beli pada US dan kami akan uruskan penghantaran. So tu yang dapat aircon pelik-pelik tu. Dapat mentol. Mentol pun ada juga. Mentol? Dia beli mentol. Mentol LD mentol tu? Mentol biasa yang filament biasa tu. Kita macam kenapa lah beli jauh sangat. Rupanya dia ada spesifikasi dia punya mentol tu yang dia nak. So dia beli, kita hantar je lah. Macam selotip tadi, sama juga. Barang-barang yang macam, kau beli ke benda ni? Ada yang lagi rare tu, kalau siapa tahu, siapa minat dia tahu. Topi busuk. Topi? Truckers hat. Tak tahu kan? Tak tahu. Kan biasa kan orang pakai topi kan? Orang pakai topi. Sekarang bila kita buka, kadang ada span dalam topi tu kan? Yang span tu kadang dah luluh, dah hancur dah. Kita pegang habis hancur jadi debu. Ada juga orang beli. Sebab dia ada mahal value. benda tu. Dah mahal. Ada setengah sampai $50, $100. Sebab apa? Kadang sebab logo depan tu. Ataupun kadang sebab siapa yang pakai apa semua. Tapi ada setengah tu bila kita buka tu dengan bau tu, semerbak memang sakit. Tapi kalau siapa yang peminat, dia tahulah ni ada value, ni tak ada value. Contoh macam sebagai contoh macam peminat kereta, dia tahu kereta ni mahal, kereta ni murah. Ataupun kalau macam lelaki yang tengok handbag. Kalau perempuan dia tahu yang ni mahal, yang ni tipu, yang ni yang murah. So macam tu lah.
Setiap orang berbeza-beza lah. Soalan berbeza. Jadi kita kadang kenapalah pelanggan ni beli benda ni. Tapi bila kita tanya dia apa semua, bila dia terangkan pun dah kita faham. Oh, patutlah dia beli. Bagusnya Melbourne ni dia boleh tahu ikut trend lah. Kalau Betul. buat trend daripada dah 14 tahun kot, berbeza banyak trend dah tukar. Betul. So macam orang beli, dulu orang beli contoh handbag Coach. Lepas tu sekarang dah pergi ke bag apa, semua dia Betul. tukar lah. Macam kalau siapa ingat dulu waktu zaman Permaisuri, dia buat masakan. Biskop Permaisuri Sultan Agung. Sultanah Pahang. Siapa? Pahang. Sebelum tu Pahang lah, betul Pahang. So kena cut ni. Jangan kena nanti. Betul? So contohnya bila Permaisuri Agung dia buat satu masakan, biskop tu. Oh, yang dia punya kuali tu. Kuali mahal dia bukan, tu. kuali mahal tu bukan biskop. Apa nama kuali mahal dia? Tak ingat lah. Tahu yang warna oranye tu ke? Le Creuset. Le Creuset. Okay, contohnya macam bila Permaisuri Agung dia masak, dia tunjuk dia pakai Le Creuset tu. Permintaan Le Creuset tu meningkat. Kerana kita tahulah bila orang banyak beli Le Creuset dan bawa balik ke Malaysia. Sama juga macam satu waktu tu ada trend orang makan Biscoff dengan jam. Waktu tu pun banyak orang beli Biscoff. Dan sebab itulah prinsip kami tak akan jual barang dekat Malaysia. Sebab kita tak nak lawan dengan pelanggan. Ada setengah company lain, dia buat shipping dan dia jual barang. Dan dia tahu barang ni dapat kat mana, supplier mana. Dan dia boleh beat balik harga orang lain. Kami tak buat macam tu. Kami uruskan pelanggan dan kami akan tak akan bagi tahulah barang ni siapa beli. Tu macam tanya, kadang ada juga personal shopper tanya, dia ni beli barang apa dia ni beli barang apa, dia beli barang banyak ke tak. So kami benda tu kami senyapkan lah, kami masuk dalam privacy lah. Naik Setakat saya. Biscoff tu kat Malaysia tak ada ke? Sorry. Biscoff satu waktu susah nak cari dan mahal. Di Malaysia waktu tu. Waktu PKP kalau tak silap. Biscoff waktu tu diperkenalkan di US tu macam mana? Tak. Dia trend viral lah. Trend viral lah. Macam kadang waktu viral Gong Sanchi viral. Lepas tu Jambu 66 viral kejap. Lepas tu hilang. Macam tu lah ada waktu-waktu viral. Tapi Biscoff dah biasa. Macam kalau sebelum ni, kalau siapa ingat pernah viral roll up. Roll up tu tak tahu? Tak. Dia tak ikut trend. Roll up tak. Trend dekat Malaysia ada gula-gula roll up. So kalau macam dekat US tu beli murah je. So gula-gula tu dia jus yang dia keringkan. Lepas tu dia ada letak dawat-dawat tu, kalau kita boleh letak kat lidah keluar. Itulah. Kalau biasa kalau budak muda tahulah, ni mungkin dah budak tu. Tak tahu kot. Tak, mana di US sangat murah. Di US benda tu biasa. Tapi sebab bila trending dekat Malaysia, benda tu naik harga lah. Tapi benda tu dijual di US, bukan dijual di Malaysia. Yang tu trending dekat TikTok, roll up. What year is that? 2000 baru 2-3 tahun lepas rasanya. Okay. Menarik untuk kita okay lah. Saya rasa kita dah cover semua, daripada operationnya, daripada pelanggannya, customnya. Sekarang kita boleh cerita pasal sepanjang 18 tahun kita cerita pasal kehidupan lah di US. Okay. Sepanjang 18 tahun US menetap daripada zaman undergrad, zaman masters, daripada bujang sampailah berkeluarga di US. Maybe kita boleh start, apa satu perkara yang ataupun few things that macam start kali dulu US rindu kat Malaysia. I mean semestinya makanan lah. Dan apa yang kat Malaysia ada, kat US tak ada. Biasa bila kita tengok kawan-kawan travel overseas macam bestnya. Bila nampak kawan-kawan belajar kat luar negara macam bestnya. Tapi sebenarnya banyak je perkara yang dekat luar negara tu yang tak best berbanding dengan Malaysia. Contoh macam dekat US kan, selepas pukul 10 kedai-kedai semua tutup kecuali kedai pizza. Kedai pizza banyak buka sampai 2-3 pagi. Bar. Dengan bar pun arak semua memang kita tak masuk lah. Ya, betul. Kedai pizza banyak. Sekali dua okey lah kita makan cheese pizza kan. Tapi kalau dah 4 tahun duduk situ, study sampai lewat malam, takkan nak makan pizza je. Macam bestnya kalau duduk Malaysia pergi mamak dah settle kan. Settle pun makan. Tu benda macam tu lah. Tapi ada setengah perkara pula kadang bila kita balik dekat Malaysia, bestnya benda kat US. Tapi dah bila kita hidup di luar negara, dia punya konsep, kita duduk kat US, kita enjoy barang yang ada kat US. Bila balik Malaysia, kita enjoy apa yang ada kat Malaysia. So tak adalah kita, dia akan jadi seolah-olah balik US teringat Malaysia, balik Malaysia teringat US. So memang setiap
Setiap negara ada kelebihan dia. Setiap negara ada kelebihan, setiap negara ada kekurangan lah. Cuma secara peribadinya kami lagi suka untuk balik di Malaysia dan hidup di Malaysia berbanding di luar negara. Secara Macam peribadi betul. Okey, tapi bagi saya yang pernah menetap di US juga, saya rasa benda yang saya paling rindu adalah bila saya kat US adalah kita punya feeling safe tu. Kalau kita kat US malam-malam kita takut macam shooting kan. Sebab kita tahu own a gun kat sana adalah legal. Semua orang possible untuk ada pistol tu kan. So selalu kali ada ke pengalaman melibatkan shooting ke ataupun benda-benda yang macam seram bila, sebab ni 18 tahun ni cerita ni, sebab anak pun dah sekolah, sebab shooting kat sekolah is normal kan, banyak-banyak je kita tengok kat berita. So ada ke pengalaman sendiri ke ataupun pengalaman anak ke, pengalaman saudara, family ke, macam mana shooting? Pengalaman kawan-kawan banyak lah. Tapi kalau pengalaman sendiri, waktu saya travel dekat satu bandar nama dia St. Louis. St. Louis ni Di negeri di Missouri. So dia ada bandar yang kat St. Louis tu dia ada part yang okey, dia ada part yang tak okey. Dan waktu tu kita orang nak isi minyak. So kita orang tersalah ambil turn masuk neighborhood yang tak okey. Sampai je isi minyak, tengok tayar dah flat. Dan nampak ada besi bukan besar ni masuk dalam tayar. So bukan dari bawah. Ke bawah kita langgar kan. Jadi dia tembak dari tepi. Uish, Sebelum kita parking kat situ, tayar tu tengok asal pacit. memang keluar lah. Berhenti betul keluar. Bila berhenti kita nak isi minyak. So bila nak isi minyak tu baru perasan tayar tu pancit. Oh, okay. Lepas tu bila sampai dekat situ, isi bila nak isi minyak tu, macam mana nak buat ni tayar. Lepas tu nak tengah cari-cari mana airport semua untuk tukar balik. Sebab tu kereta sewa. Kalau kat US yang best, tayar pancit kereta sewa, pergi balik hantar dekat kedai dia, syarikat dia, kita boleh minta tukar je. Dan cawan dia ada banyak, kita boleh tukar macam tu kan. So bila dah travel kat Missouri, dah tayar pancit tu kita nak minta tukar lah untuk tayar baru. So tengah-tengah nak sibuk-sibuk, waktu baru nak buka-buka bonnet ni, ada satu lagi kereta Pak Tam berhenti. Do you need any help? Dia nak tolong, dia nak bantu. Lepas tu dia macam nak sibuk-sibuk nak buka tayar lah, apalah, inilah. So itulah, kita macam alamak, dia datang ni kan. Tapi nasib baik waktu tu bila dah jadi macam tu ada owner stesen minyak tu, dia Muslim. Lepas tu memang dia sendiri bila tengok kat belakang tu memang dia ada kirigan lah. Full. Dia kata dan dia tahu kita orang Muslim. Kata you are not supposed to be here. Dia kata it's okay. So siapa yang tukar siang hampir maghrib. Hampir maghrib. Dia pukul 5 macam tu. Tapi waktu tu dah ada nak maghrib. Jadi yang tak berkenaan tu masuk berlindung di dalam stesen minyak dia tu. Dia kata aku duduk, siapa yang tukar tayar tu tukar tayar je lah. Memang tukar tayar lah. So dia adalah kawasan tu. Dia kata tak apalah, dia ready je lah. So tak ada apa-apa lah. Tapi yang black tu lama-lama dia belah lah. Dia tengok aku tak boleh makan ni. Yes, sebab dah ada orang tu. Lepas tu dia kata, yang tu kata bakal tukar tayar kau terus belah, kau jangan duduk dalam kawasan ni. Itu di negeri Missouri. St. Louis ya. St. Louis. Itu pengalaman saya. Tapi St. kalau Louis adalah capital city of negeri yang namanya Missouri. Betul. tak pasti lah. Betul. Sebab kadang US bandar yang besar tu bukan capital city. Betul. Tapi dia antara bandar yang besar dekat negeri Missouri. Okey. Kita ni soalan terakhir untuk kategori di US lah. US ada 50 negeri, betul saudara? Kenapa Melboy ataupun saudara Wan Khalil menetap di Delaware? I mean, what's so special about Delaware? I mean, sebab bisnes boleh je register di Pennsylvania. Sebelum ni duduk di Pennsylvania, betul? Pennsylvania. Pennsylvania. Okey, tak apa. Kenapa Delaware? Delaware ni keistimewaan ni sebab dekat US dia punya sistem lebih banyak ikut negeri, dia bukan ikut federal, dia bukan ikut kerajaan bersuruh lah. Jadi setiap negeri tu dia kenakan cukai yang berlainan. Dekat Delaware tak ada cukai pemulihan. Umpamanya kita nak bayar tak kena SST, atau bila kita nak bayar barang tak kena GST. Sebab itulah kami pilih dekat Delaware lah untuk menetap kat sana. Satu lagi dekat Delaware tu kami menetap di kawasan yang tidak sibuk, kawasan kampung. Lagi harga property tu lagi murah lah, senang untuk dibeli berbanding dengan tempat-tempat lain kita nak sewa pun lagi murah. Dan tak adalah sibuk dengan jam apa semua. Saya tak suka jam sebenarnya. Business Melboy tu actually boleh tampung kehidupan satu keluarga di Alhamdulillah. Boleh lah tampung. Ramai orang cakap US ni Islamophobia ada. Especially bila zaman Trump ni coming.
So pernah ke tempuh Islamophobia ni actually? Secara peribadi rasa macam tak pernah lah. Okay. Yang tempuh pengalaman nampak American friendly tu ada. Terlalu ramai. So bila habis minyak tengah malam seorang-seorang kan, tiba-tiba dia orang tolong bawa kita pergi stesen minyak, isi minyak, patah balik. Lepas tu ada yang macam tayar pancit, dia orang siap start dia orang punya kompresor dekat belakang truk, tolong isikan angin. Banyak lah pengalaman yang dia orang ni sebenarnya friendly. Yang Media saja. yang bersifat perkauman tu memang ramai, tapi lagi ramai yang sebenarnya dia orang friendly. Sama je bila kita jumpa dia kata I don't care about the race whatsoever. Dia kata human is a human. Padahal jumpa tu redneck, orang kampung. Redneck di belakang dia. Naik truck pun naik pick up truck. Memang the real redneck lah. Redneck ni kalau macam dekat US orang kampung lah. So, tak semua lah. Tak semua. Mana kadang-kadang media saja yang meng-highlight Islamophobia dalam. Betul. Contohnya takkanlah media, kalau media highlight yang biasa, tak best lah. Tak ada hype Tak ada hype lah. So dia kena highlight benda-benda yang rare ni baru bagi orang nampak macam ada sebenarnya. Tapi kurang lah. Tapi bagus. Ini saya rasa macam pentingnya untuk kita beritahu actually kurangnya Islamophobia actually. Yang teruk tu orang atas, politician. Yang tu memang teruk, tak dinafikan. Memang perangai dia teruk. Tapi orang bawah ni kebanyakannya, majoritinya baik. Sama macam dekat Malaysia kadang kat atas bergaduh kan. Padahal kadang jumpa Cina, pelanggan Cina okey je. Ataupun kadang bila kita dia nak buat sesuatu, macam kita tolak wheelchair ke apa kan, India datang tolong, Cina datang tolong. Sebenarnya tak ada isu perkauman pun. Cuma itulah. Faham. Okey je. Dekat lower level, peringkat marin semua okey je. Okay. Tak ada pun nak bergaduh, tak ada pun nampak kau Melayu ke Cina? Saya itu jawab. Kalau Cina nak bunuh kan. Tak ada. Tak ada. Okey je. Betul, setuju. Kebanyakannya diorang common sense lah. Tapi saya teringat kawan saya tahun 2011, 10 tahun lepas 2001 punya naik 11, dia nak pergi surau, dia kena baling telur. So dia pakai telekung waktu tu. Saya cerita ni. Ingat hantu ke? Saya tak sure lah. Tapi it's like macam it's one of the Islamophobia lah. Tahun 2011. Tapi bukan dekat negeri saya. Dia tempat lain lah. Yang tu bergantung kepada tempat dia duduk lah. Yalah, memang ya. Kalau macam kat US ni, dia ada belah bawah tu dia panggil Sunbelt. Christian Belt. Christian Belt. Christian Belt. So negeri bawah tu dia agak perkauman. Belah atas tu dia agak okey, agak open. Dan sama juga kalau macam siapa duduk kawasan bandar yang ramai pelajar, biasanya kawasan tu lebih selamat lah, lebih okey berbanding dengan bandar yang bandar biasa lah, ataupun kawasan kampung. Faham. So, tapi saya sendiri memang tak pernah kena lah benda tu. Satu sebab saya tak pakai tudung. So tak kena. Betul. Orang ingat macam orang tak tahu agama apa kan. Jadi kalau isteri dia pun tak ada. So far tak ada. Maybe kita dah start kita punya nasihat untuk pendengar. So saudara Khalid, apa yang saudara rasa penting, skill yang perlu ada bila kita nak buat sesuatu business, dan how to survive business in the long run? Sebab 14 years bukan sangat mudah. Pastinya ada ups and down sepanjang 14 tahun. Pastinya ada ketawa menangis dalam 14 tahun. So apa yang saudara rasa sepatutnya skill seseorang tu perlu ada untuk adanya business, dan business tu sustain in the long run? Satu nasihat yang saya rasa untuk siapa yang nak memulakan perniagaan tu, satu, bila kita dah buat sesuatu bisnes tu, kita kena pastikan kita boleh membesar lah. Sebelum ni saya pernah buat bisnes jual ayam dekat Penn State, dekat tempat saya berada tu. Dan kita fikir bisnes tu boleh dibesarkan ke tak boleh besar. So bila tak boleh besar, kita tahu kita punya market capacity tu besar mana, dah tak boleh besarkan lagi, dan kita beralih kepada yang lebih lain. Dan kepada orang-orang yang baru nak mulakan perniagaan, kena pastikan anda jangan tertipu dengan kawan-kawan. Dia buat duit ni memang maksudnya apa tertipu? Macam-macam scam ataupun kawan pergunakan kita. Kawan nampak kita tengah semangat, dia pergunakan kita, rupanya lepas dia dapat madu-madu semua, dia tinggalkannya sepah. Ada juga macam tu. Dan saya pun pernah melalui pengalaman sendiri macam mana ditipu, macam mana kena scam. Kita jangan percaya dengan rakan, lain lagi sesengah orang yang macam kadang
konon-kononnya alim tiba-tiba jadi rapat. So selalu kita kena fikir jauh ke depan lah, macam dengan kata mudah kena lebih berhati-hati. Bukan sebab selalunya bila orang nak mulakan perniagaan ni, bila orang kata nak join venture, orang ni nak join venture, orang ni nak tolong, kita macam boleh semua kan. So kita kena pilih orang yang betul lah. Dan semua benda tu sepatutnya ada hitam putih lah. Kalau tak, memang kita putih mata. Mesti ada hitam putih, kau cakap kita Kita putih mata. Oh, love that. Okay. Memang pengalaman lah. Pengalaman lah. Betul. So tak guna juga bila dah tua nanti siapa yang nak jaga, ataupun dah tua nanti sebatang kara je. Anak-anak tak suka kita sebab kita tak ada kat rumah dan sebagainya. So sebenarnya duit bukan segalanya lah. Betul. Naik. So, okay. Maybe last nasihat terakhir, bagaimana kalau rakyat Malaysia yang ingin mencuba nasib membuat membuka start business kat USA ke kat luar negara. Apa nasihatnya untuk mereka yang ingin mencuba nasib? US ni satu negara kapitalis. Jadi ada duit boleh jalan, tak ada duit tak jalan. Jadi siapa yang nak cuba di US, kalau ada duit memang boleh dapat macam-macam. Boleh dapat PR, boleh dapat kelulusan, dapat lesen, dapat semua. Dengan adanya duit boleh buat benda satu tu proper dan boleh duduk secara mudah lah. Tapi kalau tak ada duit agak sakit sikit. Melainkan kalau kita kalau siapa yang tak ada duit, susahlah untuk memulakan perniagaan secara legal dan teratur lah. Cuma bagi siapa yang nak berhijrah daripada satu tempat tu, saya cadangkan untuk kita berfikir untuk jangka masa panjang lah. Sebab saya banyak berborak dengan diaspora Malaysia yang telah lama tinggal dekat US kan. Jadi kebanyakan mereka antara concernnya apabila mereka dah tua tu, anak-anak terus hilang. Anak-anak diikut mentaliti Amerika, dia selepas 18 tahun keluar rumah, tak balik, ataupun mungkin balik sekali-sekala. So jadi sebahagian dari mereka bila dah tua tu dia kata macam kita budaya Asia, kita akan balik rumah dan kita akan melawat ibu bapa kan. Tapi budaya American lain. Dan bila ayah dia first generation dekat US, dia jaga anak dia tak nampak ayah dia melawat datuk dia. Dan dia tak rasa benda tu adalah sebahagian daripada culture dan keperluan untuk dia buat. Mungkin dia nampak ayah dia 2-3 tahun sekali balik Malaysia melawat mak. Itu pun melawat seminggu lepas tu hilang. Jadi bila dia dah besar tu, dia tak rasa aku kena lawat mak aku. Sebab mak aku pun tak lawat mak dia, datuk dia. So benda macam tu yang menjadikan kami berfikir balik dan kami decide untuk move on dan balik di Malaysia. So benda macam tu yang kita kena fikir untuk jangka masa panjang lah. Macam mana kita nak, bukan saja kita membesarkan duit kita atau membesarkan poket kita, tapi kena fikir juga macam mana dengan keluarga kita, macam mana dengan orang sekeliling kita dan lain-lain lah. Tapi pesanan yang paling saya ingat daripada siapa? Daripada seorang khatib tu, tak tahu siapa nama dia. Ada syekh lah, dia datang dekat masjid, dia kata waktu belajar lagi lah di US dekat Penn State. So bila belajar tu dia kata jangan kau membesar ataupun duduk di US ni on the expenses of your children. So maksudnya kita bahagia, kita dah belajar pasal agama kita dah ada kita punya culture, kita dah tahu adab apa semua. Kita duduk di US, kita kerja gaji mahal, kita dapat gaji besar, tetapi anak-anak kita terbengkalai, anak kita terbiar. Agama dia orang entah ke mana, dia punya budaya entah ke mana, dan semuanya sekadar, maksudnya kita bergembira dengan harta kita, dengan kekayaan kita, tapi anak-anak tu semua dah hanyut. So itu dia pesanan dia kepada first generation lah, make sure benda tu selamat. Sangat menarik penutup untuk hari ni. Khatib mana tak tahu lah. Khatib mana tak ingat. Tapi yang ingat dekat Masjid Penn State, masjid lama. Okay. Terakhir, kalau sesiapa yang berada di US, macam mana nak contact Melboy, nak pakai servis, macam mana nak pakai quotation, how frequent, semua boleh dapatkan di mana tu nak contact? So untuk pentaran daripada US ke Malaysia, jangan lupa guna Melboy. Boleh pergi je dekat website ataupun Facebook ataupun mana, boleh Google Mel-Boy, lepas tu nanti akan keluar, dan boleh kontak WhatsApp, kita akan layan lah. Tak kira sama ada dekat Malaysia ataupun dekat US, nak beli barang boleh kontak Melboy dan kita akan mudahkan urusan anda. Itu saja daripada saya, Irfan dan Saudara Khalil untuk podcast episod pertama di Ringgit Riang. Jumpa lagi. Assalamualaikum.